Okay guys, kita tunjuk kat sini 1, 2, 3 AB. Ini bukan Elliott Wave, tak ada kena-mengena, alright, dan ini juga bukan perkongsian teknikal. Okay, ini saya nak bagi tahu kenapa saya gunakan fundamental, dan macam saya nak bagi tahu sebelum ni, industri financial markets ni billion to trillions kan, tapi takkanlah diorang berpandu dengan teknikal semata-mata. Okay, so yang saya tunjuk dekat sini, okay, nak syashul aku pagi ni. Okay, alright. So 1, 2 ni kalau kita tengok sebenarnya kuat tau. Kita boleh katakan kalau nak tengok daripada sudut chart pattern, kita boleh katakan nombor 1 tu ibarat head and shoulder. Nombor 2 tu boleh katakan double top juga kan. Tetapi perasan tak, wave A dan wave B masuk pecah macam tu je kan. So sama juga pada kawasan, mungkin pada kawasan 3 waktu kejatuhan tu, kalau kita go with lower time frame, mungkin banyak kali kita boleh kena kan. Kita boleh kena stop loss kat situ. Okay, so di belakangnya untuk nombor 1 dan nombor 2 ada faktor fundamental kat belakang yang bagi clue dulu sebelum nak jatuh sekejap macam tu kan. Sama juga dengan A dan juga B, right, bila dia sambung balik bigger wave. Okay, so itu yang boleh melakukan kejatuhan macam tu. Dan yang paling latest yang saya dah bagi tahu dalam video sebelumnya, iaitu nombor 3. So kenapa boleh jatuh? Dia dah keluar dulu clue, kemudian barulah jatuh, berlakunya kejatuhan macam tu. Sebab itulah penting bagi pandangan saya untuk kita alignkan fundamental dan juga technical, mereka saling memerlukan. Okay guys, semoga bermanfaat. Kalau suka, like, follow dan share bagi tahu pada kawan-kawan lain. Assalamualaikum and adios.